Tahu tak kenapa Ramadan ini sangat istimewa? Bukan sebab kita lapar tak makan, tapi sebab Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Baqarah, Al-Quran turun sebagai petunjuk buat manusia. Jadi, kalau bulan Ramadan ini tanpa hidupnya Al-Quran, kita sebenarnya sedang kehilangan roh bulan Ramadan ini. Sahabat sekalian, kalau kita lihat sejarah Nabi SAW, Malaikat Jibril akan datang pada setiap malam hanya untuk bertadarus dengan baginda. Ini menunjukkan bahawa membaca, memahami dan menghayati Al-Quran bukan amalan sampingan, tapi ia adalah teras ibadah. Kita bukan nak kejar khatam Al-Quran semata-mata, tapi kita nak kalam Allah ini mendidik semula cara kita berfikir dan membentuk akhlak kita. Jom kita sama-sama jadikan Al-Quran sebagai teman harian, bukan sekadar perhiasan di rak buku.